sebenarnya bila saya nampak dia lupa ke anak-anak saya, bila dia berbelanja besar-besar tu, dia lupa nak ajak anak-anak belah sini, tu yang saya kecil hati. Bukan untuk saya, tapi bila geram tu saya bercerita tu atas pengalaman saya je lah. Itu je lah. Saya minta maaf lah, minta maaf sangat. Yang pasal nafkah tu insya-Allah. Doakanlah. Kalau tak boleh, tak baik bergaduh, nanti mati susah kan. Doakanlah. Dia tak boleh, jangan rosak kat ukhuwah yang dah ada tu, yang dah terbina. Doakan saya. Tak apalah, anak-anak tu saya redha dah. Dan memang banyak kelemahan saya masa dia orang kecil-kecil pun, banyak kelemahan saya kan. Doakanlah. Doakan yang terbaik. Itu benda-benda pukul tu sebenarnya benda yang dah lama sangat pun saya dah lupa dah. Saya dah lupa dah sebenarnya. Saya dah tak heran. Tapi semalam sebab kakak dia sibuk masuk campur. Kakak dengan anak buah dia masuk campur tu, saya terlepas. Saya sebenarnya tak nak cerita, tapi saya geram kat kakak dia pula. Tiba-tiba masuk kan. Jangan lupa membeli. Apa tu? Kejap lagi keluar tajuk apa? Lajunya Kak Abby. Keluar Kak Abby masih saya Norma Hakim. Tak apalah. Ni Mimi tak marah pun. Norma pun cakap kat saya, dia sayang saya, dia orang rindu kat saya. Sebab kita ni sebenarnya dah selalu sangat dah spend time masa bersama daripada dulu kan. Cumanya Allah uji tu, bila dia orang berduit sikit, bila dia orang kaya tu, dia orang berjalan-jalan tu, dia orang lupa kita orang ni. Yelah sebab ramai kan. Tak, dia toner pad pula. Dia SPF 50. Dia apa orang kata cakap, dia glowing sunscreen. Tak ada. Janganlah pasal prank ke boycott tu semua, tak ada kena-kena. Rezeki kan Allah bagi. Jangan cakap benda-benda tu. Jangan over sangat. Semoga Kak Abby rezeki Allah bagi. Orang ikhlas kena takut. Tak ada. Dia tak takut apa pun. Bukanlah takut apa, cumanya dia sedih lah sebab kita orang dah elok berbaik. Cuma dia leka buat dia lupa. Dia terlupa ya. Dia terlupa Wak Abby Abadi. Tak. Jangan. Bukan pasal boycott pula. Bukan pasal boycott. Kita ni ada kelemahan lah. Dah seronok sangat kan. Terlupa anak-anak dia belah sini. Dia terlupa. Dia seronok sangat. Dia ingat macam dia baru kahwin dengan yang belah sana kan. Dia lupa dia pernah kahwin dengan Abby Abadi. Kan. Saya cuma salah saya, memang mengakulah salah saya. Saya dah tercerita banyak benda. Saya tercerita banyak benda yang semalam tu terlepas beberapa benda tu. Sebab kakak dia kacau. Kakak dia masuk campur. Saya geram. Kalau kakak dia tak ada masuk campur, saya tak ceritalah benda-benda lepas yang dah terlalu lama tu. Saya cakap kat Norma Hakim semalam, jangan bagi saya bercakap lah.